The other one. The one straightforward. Got no longer one? This one. I thought there's a longer one. This one. Ini bawah. This one. Is it longer or is it? Longer. Mana? Disha. Hai Disha. Aha. Alamak, orang Thermomix. Saya pakai kuali sampai kuali. Saya tengah nak masak kari ambila. My mom's recipe. Dia macam what do you call that? Masakan asam pedas. Tapi yang ni daging. Asam pedas, daging. I've been wanting to share. So yeah, I've been wanting to share recipe dalam Thermomix punya untuk resipi Thermomix. Buku Thermomix. Tapi mem besar tak izinkan lah. So simpan je lah dan sharing-sharing begini je lah. It's okay, best juga guna kuali ni ha. Yours. But actually, frankly speaking, I cook with the Thermomix. Instead of 3 hours, jadi 1.5 hours je. So sekarang ni nak kena tunggu lama. Masak. Thermomix tak juga je. Dia halfkan masa kita dalam dapur. Dan, of course lah. Tidak berserak. Tak ada tempias-tempias minyak semua di dalam dapur. Cooking apakah? Melly, saya tengah nak masak. Melly, saya nak masak macam daging, masak asam pedas daging. Gitu. Melly masak apa untuk berbuka? Ya. So, my mother di belakang Habil. I di depan. The director di belakang. So, yeah, saya tengah masak. Orang Portugis panggilnya masakan ini kari ambila. Kari ambila. So, ini adalah air rebusan tadi, cili, bawang semua kan. Jadi, tapi tadi ada air, so kita apa tu? Goreng ataupun mix whatever yang bahan-bahan yang di blend. Sampai minyak, but at the same time sampai garing. So, but at the same time nak kena habiskan air apa ni Mami? From the rempah itself. From the rempah itself. Orang Terengganu bercakap kan? Mirip rendang tak Kak? Tidak. Mirip asam pedas. Asam pedas. Asam pedas orang Jawa panggil apa? Tak tahu. Saya bukan orang Jawa tapi saya orang Madura. Oh, orang Madura. Kalau orang Madura panggil asam pedas apa? Saya tak pernah dengar kalau dekat Indonesia. Yalah. Kat sini je saya tahu. Ya. Dekat Melaka kan Tawila. Oh ya ke? Saya nak tanya, betul ke ada sirap Bandung di Bandung? Memang wujud sirap Bandung? Dia daripada sirap tambah susu je. Ya. Sirap Bandung. Tapi kenapa? Sebab dia asal usul dari Bandung ke? Sanghe ke tu? Sanghe ke tu? Saya tak pasti lah asal mula dia kat mana. Assalamualaikum. Siapakah itu datang? Izzuddin hari ini akan datang dan sekejap, saya sentuh hidung saya sekejap. Tahan. Ya. Yes, Mom. Yes, Mom. So, Izzuddin akan masak. Dia nak masak kari ikan. Tapi my husband cakap masak sambal. Tapi dia tak tahu lagi kena masak sambal tumis ikan. Okey, saya letak ni sedikit-sedikit supaya di bawah tu tidak terhangit. Di bawah bawang pun semua tu macam dapat pilih-pilih jadi tegak. Assalamualaikum. Siapa? Oh, my daughter yang baru kahwin. Dia cakap nak U-turn. Dia dah U-turn lah tu. Oh.
Masya. Hai, Chef. Online saja je ni. Online. Online kan? Hello. Apa kan hello? Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Ya. Masak, ambil lah. Ambil je. Wah, So? dalam perintah ni ada apa? Ada taman. Assalamualaikum. Okey, hari ni saya saja je because saya jarang live bukan. So saya nak masak kari abila. Kari abila ni masakan Portugis. Dia macam masak asam pedas daging. Dan kita letak kacang panjang. Tetel. Masakan tetel. Masakan tetel? Tetel sos nanti. Kami tete is lemak kan you guys? Ya, dia pakai lemak, babi kita pakai daging, butter rempah is more or less like tetel. The rempah is more or less like masak tetel. So guys, you guys dah dapat dah resepi, pergi cari. Cari resepi apa? Masak tetel mami. Tetel. Ni orang Portugis. Bunyi dia macam Jawa gitu kan. So, bagi kain lap sini, ibu tak boleh tengoklah benda-benda macam ni. Okay, once dia dah, you nampak tak? Okay. So once, my tripod. Jap, kaki tripod. Let me. Jarang tahu nak benda ni. Hari ini saja. Assalamualaikum. Okey, hari ni pada yang baru masuk kita nak masak kari abila. Nanti we can put the daging already. Terliok orang yang tengok-tengok. Terliok mami, nanti dia lembik sangat. Dia nak lembik sangat kacang. You put the daging. I'll put daging first. Ya dah. Come. Mama. Come. Let's go. Okay, can I have the sendok? Apa adalah? Sendok, wah, very cute lah your sendok. But no bigger sendok. Mesti ajar di Suza. Lagi besar tak ada. Tapi at least dapatlah berjalan laju tu kat bawah ni. Ringan sikit. Gaduh dengan mak sekejap ni. Perempuan dalam dapur memang kecoh kan. Saya lah kot. Saya je. Orang lain tak. Saya je. Apa-apa saya cakap yang buruk tu ialah saya je. Tak advice pada siapa yang lain tidak. Ini Allah. Ini daging campur dengan tulang. Sebab suami saya nak daging. Dia nak batang pinang, dia nak daging. Dia nak tulang. So kita kombokan dia. Nampak tak? Dan ni actually macam rendang lah kalau kita masak hari ni, makan esok kan. Kalau nak makan hari ni, minggu lepas dah masak. Simpan dalam peti sejuk. Supaya dia mesra. Saya rempah rempah tu semua resap dalam daging. Anyway, saya tak sempat sebab semalam balik dari tarawih letih. Akan tidur kan. Siap. InsyaAllah. Sorry apa dia? Bikin Dori. Akak alami minatnya. Tapi nak masak juga ni. Masak. Masak. Saja je. Alah, kejap lagi pun saya turn off juga. Tak lama. Sikit je. Ni lagi. Okay. Oh, masak apa? Betul. Saya rasa tunjuk tu. Assalamualaikum, Mrs. Snow White.
Wow, Snow White. Snow White, Masya Allah. Mesti gebus-gebaskan kulit anda. Okay. Kalau saya bantu komen nanti hangit masakanku. Right. Okay, kita gaul dia. Dan masakan ni kita pakai kacang panjang. Mam tadi suruh letak kacang panjang supaya dia lembik-lembik sikit kan. Tapi saya tak suka kacang panjang tu terlalu lembik. Okey, daging ni tadi kita dah rebus bagi dia empuk. Supaya kita cut off time juga. Okey, nampak. Nampak. Okay, nampak sekali. Buka air masuk dalam falling. So, daging tadi, apa tu tadi? Daging tulang dengan daging nanti kita rebus je. Patut sebenarnya tak payah rebus lama pun. Makan kan. Anyway, direbus and then campur. Dia masak cepat sikit lah. Pada air. Apa dah air tu dalam ni? Ha? Air lama dah campur dah air daging sikit lah ni. But not all. Okay, ada lagi. Treasure. Asam jawa mana? Okey, yang ni pun kita pakai asam jawa. Kita pakai lengkuas. Tak apa lagi ODMI lah. Nanti share sikit resipi dia. Tapi tak boleh meniaga. Asam jawa tu tak. I already squeeze already. You already strain it. Wah. And then you can put the kacang panjang. Okay. Very equal. I don't know whether cukup asam tak. Tak apa. Kalau tak cukup asam, pandang je buka air. Tak pernah sampai muncul. Tak nak lah. Ada biji-biji dalam tu tak nak. Penapis tak apa. So, okay. It looks like this. Apa dia mana? Asam kemping. Memang risau tak cukup asam. Tak cukup asam. Macam orang Indonesia pula datin asam. Iya, asam. Baru balik dari Jakarta. Orang Jakarta cakap. I suka tengok orang Jakarta bercakap. Tahu tak? Tak pergi Surabaya ke datin? Surabaya. Hai, Bella sini. Kenapa letak kat atas? Tak, bukanlah kali pak saya puasa. Kacang panjang. Oh, Aisyah letak sini dia kata suruh bagi datin. Okey, lepas tu ya, kata orang Indonesia tu suka lembut je. Dia suka sangat. Apa dia? Saya ada satu kawan pun orang Indonesia yang di sini. Guys, tadi dia dah pakai asam jawa, sekarang dia pergi campaknya asam keping sebab takut tak cukup asam. Kita tak letak lagi. Oi, melompat kau. Mungkin tambah air sikit lagi lah. Nanti dia Malaysia dia. Ya. Tak tahu garam lagi ya? Belum. Mesti majority Caesar. You nak letak? Jom, you letak. I nak letak air ni. Allah. Tekan. Aku lagi. Sekejap I tambah lagi apa tu? Broth. Beef broth apa? Beef broth lah. Stok daging yang tadi kita rebus. Dah jadi stok kan? Kacau dulu tengok, jangan taruh aja nanti cair pula. Dengar tak suara mak saya cakap Melayu? Garam? Also majority Caesar. It's the one the gawang. Yang country very hot lah. Nampak? Yang suruh pun dia sudah jatuh. Dia sudah tenggelam. Dia dah merajuk sebab dia kata cukup lah. Wow. Sudu ni kecil ke terlebih garam dia? Ini pun takut tak cukup. Sebab garam dia memang ada garam yang tak masin .
So Mami, the time when you did also you rebus the daging ke you terus masak macam tu? Apa itu? The daging lah. No, I rebus the daging tulang first. And then No. I mean when you do your I ambil lah. I ambil lah. together, fry together with the. So meaning you tak rebus dulu kan? Sebab you pakai daging batang pinang. Is it? I tak tahu daging apa, I tak ingat daging. Daging lembu kan? Daging lembu lah. Saya belum revert lagi. Ceritanya daging lembu kan? Mesti daging lembu lah. But I don't remember whether I take Which part lah? Penang, I just take any part. Because masak lama lah. Berapa jam? And then I use 2 jam. pakai 3 jam. apa? 3 jam. 3 jam. Hope one day we can work together. This is Snow White. I tak baca lah kat atas tu. Hai nak, telur kita dibuatnya. Ateng! Ada miss you Ateng. I pergi set kita ada 26 hari pun lagi, make sure you ada. Kita berbuka, beriftar together sebelum you all break, shooting. Break shooting kan. So, make sure 26 ada. 26 hari. So, kita bagi dia mendidih. Once a while kita apa tu? Kacau-kacau dia. Right? Country very hot lah. Macam best kan Datin. Masak sambil macam ni. Ya. So, Atin nanti. Tak apa. I nak baca. Atin telur dia buatnya. Atin. Atin. Siapa tak kahwin-kahwin lagi? Ha? Dulu masa kecil saya selalu fikir nak isi cantik. Allahu Akbar, astagfirullah. Azami Fadli Rabbi. Jangan. Risau saya. Waalaikumsalam Nana. Ambil lah Nana. Si Izzuddin lah. Dia nak makan ambila. Aisyah nak makan ambila. Betul macam? Masin? Masin pula. Tak cukup. Tak cukup garam. Tak cukup rasa. Tak cukup rasa. Tapi jangan tak nak pakai perisa-perisa ni semua Mami? Mana ada perisa? Kadang-kadang yang orang ni ciri-ciri letak perisa. Lepas tu I makan, lepas tu I pening. Tak ada lah. Saya kat rumah pun pakai garam dengan tu je. Tak Ya. pakai cukup rasa. Cukup rasa? Saya sememangnya no, dan tu ada Tak boleh sebut. Chicken stock? itu pun sama kan? Saya tak pakai Boleh lah, pakai sikit. Ini sedap lah. Cukup Cukup rasa rasa. sedap lagi. Itulah kadang-kadang yang terlebih letak air migraine. Tak. Kita tak pakai macam banyak-banyak. Sikit macam ni. Bodoh. Gila. Jom. Oh gitu. Mak saya kata, kita pakai sikit-sikit je. Ni sikit dengan tu pun risau kot. Patutlah anak ada migraine. Dia ratio tengok ni besar. Banyak. Tak mau. Ratio Ni dia. lah. Secubit rasa. Sakit kepala aku. Tak ada lah. Selalu lepas makan kan pening. Lepas tu tekak rasa kering. Itu dia makan dekat luar. Habis tu dia makan kat lunch dekat luar. Tak apa, Dinner dekat tak rumah. apa, Habis tu grandma. dia blend Sedap, lunch. sedap. Dinner kan? Betul? Sedap. So itu yang sedap. Tapi I don't, no lah, when you cook, I don't get like headache. I'm saying that people dia lepas adalah hamba Allah tu dulu-dulu yang kerja kat sini. Faham yang kerja kat sini. Dia masak orang sedap tapi sebab dia letak lampau banyak apa, perisa apa. Kita orang pun kat rumah tak pakai. Perisa. Cukup rasa. Cukup rasa. Terlebih rasa. Sebab dia kata kalau pakai cukup rasa tu tak payah pakai garam. Dia orang cakap. Tengoklah, you taruh pakai macam mana. Itu kalau pakai banyak tak payah garam. Dia dengar suara mak saya dekat belakang kan. Dia tak tahu rupa dia macam mana kan. Dia macam mana dia macam. Tengoklah. Dia Cakap pinggang lah, cakap pinggang. Tengoklah. Jadi saya kena pakai supaya orang nampak. Dia pakai sikit. Tengoklah. Dia pakai berapa banyak. Saya dia cakap.
This one the soup how? The soup we keep, we can do Fahad. Makan takes beef. Dulu we used to take raw beef, raw meat. Then after that, dia dah minta rebosa. Sebab dia tak suruh buat steak. Terungnya mana? Terung. Ada terung. Terung goreng ya? Okay, apa dia? Sedap tu Yana. When are you coming up again? Miss Nana. Nana lah, online. Your daughter. You want to show your face? Banyak lah. Can you remove some? Dia tahu, saya punya dapur kecil. So dia bila lalu je kena uruskan. Ini daughter I. Your mom asal mana? My mom orang mana? Orang Melaka. Orang Melaka. Dengar tu dia, nampak. Say hi, Mami. Say hi. To my mom. Dulu kan waktu gawat kan tahun 1998. Saya menjaga devil's curry. Resipi mak saya juga. Masakan Portugis. Jadi saya masak, saya menjaga dekat Sembang Corner. Di Irma Fatimah punya tu. Dan salah satu tu gerai kan. Saya pun menjaga lah. Saya jual waktu tu mengandungkan anak ni tadi yang ujung-ujung tu. Mengandungkan dia ni. So saya jual menjaga apa? Jala. No, roti jala. Dan juga masakan Portugis, which is roti jala dengan kari ayam lah, of course. And then masakan Portugis tu devil curry. Lagi satu ialah kopia basah. Gitulah. Itu tahun 1998. Itu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang gitu. Waktu tu. Masa saya lahir lah nanti. Ya. Kita tak prepare tau. Itulah kita tak prepare kan. Tak apa, we learn from our mistakes. So, every day is a learning process. My mom Chinese and my dad Banjar. Oh. Banjar Masin. Mrs. Snow White. Mrs. Snow White ni siapa? Your mom not Chinese lah. No, dia kata sini. Assalamualaikum dulu boleh tak? You see your mother behind. She said, your mom Chinese. She said. Oh, this person. This one. Yang dia cakap Mrs. Snow White 85. Dia kata, my mom Chinese and my dad Banjar. Tadi Indonesia. Banjar Masin. Ha? Banjar Masin. Dia punya keterusan dia nama. Dia ambil singkat dia Banjar. Oh, Banjar Masin. Masin. Yes. Bukan Masin. Tak tahulah cuma Masin ke Masin? Masin. Okay. Masin lah. Masin. Banjar Masin. Kenapa dia panggil Banjar Masin? Mesti ada history dia. Okay. Air laut naik. Air laut naik, banjir. Tak? Tu Banjar, bukan banjir. Salah saja je gurau. Okey, nampak tak? Rupanya beginilah. Nampak panjang-panjang. Minyak dia dah naik dah. Minyak dia dah naik. Seri dia dah naik. Macam make up, macam minyak. Kat muka. Itulah. I think the asam keping can remove. Can remove the asam keping. Why you scared is the Takut nanti terlalu masin kan? okay. Masam. Sekejap saya carilah Dia dah pecik dia letak. Cari dia punya asam keping. Tu. Tu dia. Satu. Dia dua kan dia letak kan. My mum letak dua saya rasa tadi. Tiba-tiba dia campak je. Wow. See? Alright, done. So, kat sini ada tulang dan juga
Daging. Mana Izzuddin Macam Mami? Mak ambil lah, okay ready? Okay. Ya. Tambah air sikit. Takut nanti dia dah sentuh dia pekat. Mana where's the air? Tapi terlalu cair pun tak best, Mami. No, tu pekat besar tak? Alright. This one when dah okay. Okay. Because when it gets dry, jadi ketat. Jadi Macam serap. sampal lah dia. Sedap lah pekat Mami. Pekat sangat tu. Ini tak. Bukan tak ada kuah gitu ya. Oh, you think okay this Yeah? texture macam ni? Okay. But usually it's gonna like once it gets cold, it's gonna get thicker. Then okay lah. So I tak payah nak kacau lagi, kacau lagi tak payah. Itu selesai. So beginilah rupanya kari ambila. Okay, ambila what does it mean by ambila, Mami? Ambil lah. Tahu juga orang tua ni. Kata ambil lah. Okay. So dia macam daging masak asam pedas. Nampak tulang dia. My husband happy lah dia malam ni. Berita dengan kacang panjang. Dan apa lagi kita ada? Simple. Dia selalu tau. Dia selalu bising. Dia naik badan. Tak masak, bising. Masak pun bising. Tapi lebih baik masak. Yeah. Bising tak apa, hati dia senang. Ya. Kenyang. Kalau kenyang ni Kata the way to the Aisyah, the way to the man's it's true. heart is through the Tummy. stomach. Tummy. Where is the black pepper? Atasin This is dong. white. There's no black pepper here. What Allah. Dah tandas sendiri. Selagi Okay, itu sahaja. What's that? Nak potong tembikar semua. Ini Izzuddin. Assalamualaikum. Zati. It's very hot, you know, your country. Patutlah saya suka makan ikan. Oh, mas. Sorry, I gurau je. Patutlah I suka makan ikan masin. Apa dia? Apa dia kat belakang tu bercakap? Tak, dia nak cari ni. Nak cari apa? Mix Chinese and Nyonya. Oh, I see. Nyonya? Wash already. No. Hantarlah kat adik sikit tak? Dah tak bau dah. Ibu kena tutup itu. Ini. Minat lagi? Nice. Dah masih. Dah tak garam? This not black pepper. It is black. Wow. Kau dia kenapa you kat sini? Oh, dia nak tunjuk. The fan lah. Going. This one. I usually what I did is I put together, I mix and then only I take. I nak tanya you guys. Yeah, I nak tanya you guys. Kalau you off punya periuk macam ni kan, this is dangerous kan? Sebab dia punya filem semua dah hakis kan? Dan sayang, orang pakai span ni dah elok. Yang tu kan, ni pakai besi, dawai besi, segala besi dia pakai untuk gosok. So, actually this is not good. This is cancerous kan sebab the film kan? Am I right? Guys, komen. Ada 8 orang kat sini, takkan tak boleh komen. Betul tak? Ini harus dicampak kan, buang kan? Tak boleh pakai dah. Unless kita jangan bazir kan. Boleh tak kita spray this? Susah juga nak spray off. Kan, this film ni dah macam ni, kena buang kan? Yes. Kena buang. Yes. Farah nanti tolong ya Farah. Yeah. Look like Syairah kan? Ya.
Mak dia. So funny. She's wearing this one. Dia tengok cicit dia. Harmful. Ya. Kan. Tu tadi ada cakap dah hari tu buang pakai balik. This one please. Letak dalam terus buang. Nak tengok juga. Kena tengok. Ya, tangan. Nampak? Dah tengok gambar. Kau buluh lah mak betul kau. Ya. Ha Syah? Kau buluh lah mak betul kau. Nasib baik lah. Punyalah. Why cry? She thought she lost her hand. She couldn't see her hand. Cry. My sister's cucu, cucu, dia pakaikan telekong. So, bila dia pakai telekong dia suruh lah. Tapi tak nampak tangan dia, mula nangis sebab dia ingatkan dia hilang tangan dia. Yeah, so okay, you guys ada apa-apa nak story? Kalau tak ada apa-apa yang nak story, kita boleh. Dah pukul apa dah? What's the time now? What is the... Oh, it's just 4:42. Yeah, you start cooking very early. Yeah. Because I want the daging, because I wanted to cook semalam, tapi tak sempat. So, I have to go to the... Actually, patutnya pagi tadi, but I have to go to the office. So, itulah. It's at 4. Okay lah. I still need to go and time kata. Okay guys, thank you so much for joining me. Wonderful. As a bowl mini. Oh, okay. As a bowl. As a bowl. Tapi tak salad lagi tu kan. So kat luar je. Tapi kira juga. Live tapi sekali tu live jangan. Alright. Selamat berbuka semua. Take care. Assalamualaikum. How do I end the live? How do I end the live? Oh, live. Press X. Ayah kat bawah tu. Tekan. Kat bawah. I was looking at this. No, this one. Atas. Tengok. Nampak Say tak? bye. Old school. Say bye. Bye. Assalamualaikum.